Kau bateri telefon ni 8300 mAh. Sekali cas korang boleh bertahan selama 3 hari. Ini dia Honor S90, telefon terpaling waterproof, telefon terpaling besar baterinya dan telefon terpaling kuat. Jom aku cerita apa yang best. Honor S90 ni telefon pertama di pasaran yang ada Triple Defense Certificate daripada SGS. Untuk ketahanan memang luar biasa sebab kita dah test tembak pakai plasma cannon, memang dia boleh bertahan. Selain daripada tu, kita dah masukkan dia dalam mesin pembancuh simen. Kita letakkan phone sekali dengan pasir dan batu. Phone ni still boleh bertahan tanpa cala. Kita dah tembak pakai stapler yang mana kalau kita tembak pada gelas biasa, dia akan pecah dan retak. Tapi pada phone ni still boleh bertahan. Tak cukup dengan tu, kita tembak pakai paku angin. Paku angin ni kita tembak pada tin. Tin tu boleh pecah. Tapi kita tembak kepada Honor S90 ni, still boleh bertahan. Honor S90 ni juga, dia ada water and dust resistant yang mana rating dia adalah IP69K, paling selamat di pasaran setakat hari ni. Untuk bateri dia cukup besar iaitu 8300 mAh, paling besar di pasaran yang mana kalau korang cas sekali dia boleh bertahan selama 3 hari. Dan kalau bateri ni jatuh pada 2% sekalipun, telefon ni still boleh survive 7 jam 7 minit untuk standby mode, 1 jam 59 minit untuk music playback, 1 jam voice call, 24 minit WhatsApp chat. Jadi kalau bateri korang dah jatuh pada 2% pun korang tak perlu risau. Untuk cas mula, korang boleh cas menggunakan Honor Supercharge 66W. Yang mana charger ni dia dah sertakan dalam kotak. Untuk skrin dia pula, brightness dia boleh mencecah sehingga 6000 nits. Jadi kalau korang nak pakai dekat outdoor, tak ada masalah langsung. Skrin ni juga ada bezel yang sangat nipis iaitu 1.3mm sahaja. Ini adalah bezel paling nipis dalam segmen dia. Untuk speaker dia pula, Honor dah upgrade dia punya speaker dan kali ni korang boleh dengar dengan kekuatan 400%. Untuk kamera, dia menggunakan dual setup kamera di bahagian belakang iaitu 108MP dan 5MP. Ini adalah hasil gambar yang aku ambil dekat Genting baru-baru ni. Untuk hasil gambar, korang tak perlu risau sebab Honor dah sertakan AI imaging technology. Jadi hasil gambar korang akan lebih baik daripada biasa. Jadi ini adalah hasil video daripada Honor X90. Sekarang kita menggunakan 1080 60fps. Dan sekarang kita akan pindah kepada 4K 30fps. Ini adalah hasil video 4K 30fps. Aku rasa kualiti video dia cun-cun saja. Untuk audio korang dengar macam mana? Okey tak okey? Kita tak pakai mic luar, kita pakai mic daripada Honor X90. Tengok kabus ni memang tengah mantap sekarang. Fui, gila kau, tebal. Untuk performance, Honor S90 dikuasakan oleh Snapdragon 6 Gen 4 dengan RAM sebesar 24GB iaitu 12GB dan 12GB Honor Turbo RAM. Untuk performa yang lebih lancar, Honor sertakan Honor VC Cooling System untuk pastikan phone ni akan berada dalam keadaan suhu yang lebih stabil. Jadi macam mana? Korang rasa berbaloi atau tidak? Pada aku seriously memang berbaloi dan aku suggest kepada rider-rider semua, korang wajib ambil phone ni. Dia punya skrin boleh cecah sehingga 6000 nits, RAM sebesar 24GB dan dia punya ketahanan memang luar biasa. Dan kalau korang grab secepat mungkin, Honor nak belanja korang hadiah sekali. Dan kalau korang beli, korang jangan risau disebabkan korang akan dapat 365 hari front and back replacement. Jadi kalau korang nak, boleh dapatkan sekarang. Ini dia Honor S90.